Assalamualaikum dan hai semua. Hai, nama saya Nur Insyirah Husna binti Muhammad Osman akan menjadi moderator bagi podcast Suara Warisan. Jadi hari ini kita datangkan tetamu-tetamu khas yang kita jemput untuk membincangkan dan mengupas tentang tokoh sastrawan negara, karya dan latar belakang beliau. Jadi sebelum kita memulakan podcast kita pada hari ini, jadi saya ingin mengenali tetamu-tetamu khas kita pada hari ini. Boleh mulakan? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Surya Afika binti Ahmad Rosdi. Saya sebagai tetamu yang pertama. Hai, nama saya Aisyah binti Muhammad Azman. Saya tetamu yang kedua. Baiklah, podcast Suara Warisan ni bertujuan untuk mengupas dan mengenali tentang isu-isu klasik, sajak, syair dan tokoh-tokoh sastrawan negara. Jadi hari ini tetamu-tetamu khas kita tahu tak kita nak cerita tentang siapa? Tahu. Okey, pada siri yang pertama podcast kita hari ini, kita akan membincangkan tentang Hamzah Fansuri dengan lebih mendalam. Kita akan kenal dia, kita akan tahu tentang latar belakang dan karya-karya beliau. Jadi tetamu Surya boleh memperkenalkan dekat saya? Boleh, saudari moderator yang cantik. Okey. Hamzah Fansuri atau nama sebenar beliau ialah Syekh Hamzah Fansuri yang menjadi seorang tokoh Melayu tasawuf yang terkenal dengan pemikiran Islam beliau. Beliau dilahirkan dari Barus atau Fansur yang menjadi sebuah tempat pemerdagangan Islam. Antara wilayah-wilayah Islam yang terkenal ialah Andalusia, Mesir, Parsi dan Turki Uthmaniyah. Okey. Jadi, kawasan ini bukan sahaja giat dengan pemerdagangan Islam yang masyhur di luar-luar sana, namun menjadi tempat lahirnya seorang tokoh tasawuf Melayu yang terkenal iaitu Hamzah Fansuri. Ya, saya setuju dengan apa yang saudari Surya sampaikan dan saya juga akan tambah sedikit sebanyak mengenai Hamzah Fansuri ni. Macam yang kita tahu, Hamzah Fansuri ni dia kan seorang ulama dan sebagai seorang ulama ni dia terkenal dengan penguasaan dia yang mendalam terhadap ilmu tasawuf. Terutama sekali tentang ilmu fahaman berkaitan dengan wujudiyah. Dan Hamzah Fansuri ni dia mempengaruhi fahaman wujudiyah ni melalui pembacaan dan interaksinya dengan pemikiran sufi dari Timur Tengah, iaitu Ibn Arabi. Dan beliau juga dipercayai pernah mengembara ke pelbagai pusat keilmuan Islam. Sebagai contoh di Mekah, di Aceh dan kemungkinan juga di Parsi. Tujuan utama dia pergi mengembara ke pusat-pusat Islam ni adalah untuk memperkayakan lagi pandangan serta falsafah kerohaniannya. Betul, saudari Aisyah, saya bersetuju sangat. Di samping peranannya sebagai ulama, Hamzah Fansuri ini menjadi penyair Melayu yang terawal dalam mengungkap falsafah dia. Okey. Jadi Hamzah Fansuri ini selain menjadi penyair Melayu yang terkenal, beliau menjadi penyair yang terawal dalam menulis penggunaan bahasa Melayu dalam kesusasteraan Melayu beliau. Jadi beliau ni menggunakan pelbagai keindahan bahasa. Okey, tetamu-tetamu semua tahu ke keindahan bahasa dari bentuk apa yang beliau gunakan? Okey, beliau menggunakan diksi yang indah seperti metafora, hyperbola, paradoks, personifikasi dan banyak lagi yang menjadikan beliau seorang tokoh Melayu yang dihormati. Ya. Menarik huraian tadi. Jelas menunjukkan siapa sebenarnya Hamzah Fansuri dan bagaimana latar belakangnya dalam membentuk pemikirannya. Sejujurnya saya suka bagaimana aspek pengembaraan, pengaruh sufi dan peranannya sebagai penyair itu disatukan. Ia memberi gambaran menyeluruh tentang kepentingan beliau dalam tradisi Islam dan kesusasteraan Melayu. Berdasarkan penelitian tokoh Nakib Al-Atas yang dilahirkan pada tahun 1965 dan Tengku Ismail yang dilahirkan pada tahun 1966 ni ada menyebut dalam syair mereka yang berbunyi, Hamzah Fansuri di negeri Melayu, tempatnya kapur di dalam kayu. Okay, daripada frasa ni kita boleh tahu yang mereka ni berpendapat bahawa Hamzah Fansuri ni memang berasal daripada Fansur. Dan betul apa yang dikatakan mereka. Hamzah Fansuri ni dia dikatakan lahir pada abad ke-16 ataupun abad ke-17. Namun, kita tak dapat ketahui banyak mengenai Hamzah Fansuri ni kecuali daripada catatan mengenai dirinya yang ditulis dalam karya syair-syair dia.
Itulah, jadi Hamzah Fansuri ni memainkan peranan yang penting kan dalam kesusasteraan Melayu kita sekarang. Tanpa beliau, tiadalah kesusasteraan Melayu dalam bentuk syair, dalam bentuk puisi apa semua. Jadi, kalau audiens semua nak dengar lagi, janganlah skip, dengarlah sampai habis. Kalau bercakap je pasal Hamzah Fansuri ni memang tak boleh lari untuk membincangkan tentang karya dan syair-syair beliau. Contohnya macam syair Perahu. Boleh tak ceritakan kenapa karya ni begitu istimewa? Boleh, saudari moderator. Okey, syair Perahu. Perahu itu sendiri, Perahu kan kita tahu dia tu pengangkutan air. Tapi dalam bentuk syair Hamzah Fansuri, syair Perahu adalah disimbolkan sebagai manusia. Laut pula diistilahkan sebagai arah menuju ke arah Tuhan. Jadi syair ini mempercerminkan yang bahawa ia adalah simbol perahu kerohanian. Saudari tahu ke perahu kerohanian tu apa? Rasanya kepribadian. Betul. Jadi kepribadian ini juga disinamikan sebagai jati diri untuk kita mengenali, memperbaiki serta macam kita perbaik pulihlah diri kita yang daripada negatif ke arah positif. Okey, syair Perahu juga akan menjadi amalan serta bekalan pelayaran hidup kita. Jika tiada bekalan pelayaran hidup ni, maknanya perahu kita tidak dipersiapkan dengan baik dan kita akan hanyut dengan godaan manusia yang benda-benda negatif lah. Godaan manusia sekarang yang negatif kan banyak pengaruh rakan sebaya. Kita terlalu ikut-ikutkan dengan trend sekarang kan. Trend sekarang zaman TikTok tu, oh my god. Memang banyak benda yang negatif. Generasi muda sekarang ya, susah sangat kita nak perbaikikan jati diri mereka tu. Hedonism lagi lah. Ya, jadi maksiat pun berleluasa. Oh my god, ya, banyak sangat. Jadi perlulah ada kan karya Hamzah Fansuri ini untuk mendidik anak-anak muda zaman sekarang. Ya, betul. Mendidik anak muda sekarang. Anak muda sekarang perlu ada perkembangan kesusasteraan Melayu tu. Ya, jadi oleh itulah syair Perahu ni menjadikan seseorang itu memperkuatkan iman mereka. Sebab tak lari kan, kita akan menuju ke arah Tuhan juga kan. Sebab syair kan biasalah dia menuju macam ke arah Islam, ke arah keagamaan lain pun. Kita sebagai Islam pun kena hormat agama lain juga. Kita macam syair tu nampak ringkas tapi memberi kesan yang mendalam. Betul. Ya, cara kita dendangkan syair tu. Syair tu ada pelbagai dendangan syair. Kalau saya tahulah dalam yang saya belajar sebelum-sebelum ni ada 3 irama. Syair dondang, syair dendangan delima, satu lagi saya lupa, tapi cara kita dendangkan syair tu macam kita menyanyi tapi dengan lebih mendalam lagi. Sebab itulah kita nak mengajak generasi kini untuk mendalami dengan baik. Ya, saya setuju dengan apa yang saudari Surya sampaikan. Dan apa yang kita tahu, syair ni kebanyakan syair lah, dia ada penuh dengan maksud-maksud tersirat dia kan. Macam yang kita tahu, syair Perahu ni dia penuh dengan nasihat-nasihat. Jadi kalau kita lihat daripada judul dia, tajuk dia syair Perahu. Dan perahu tu dia mesti lengkap lah untuk bergerak. Dia kena ada perahu dia, dia kena ada gayung dia, dia kena ada alat-alat keselamatan dia. Dan tanpa semua kelengkapan ni, mesti korang rasa boleh bergerak tak perahu tu? Memang tak boleh tak lah. Kan? Memang tak boleh. Betul. Jadi dekat sinilah kita boleh tengok makna-makna tersirat dari syair Perahu tu. Dia nak maksudkan dekat sini kita boleh lihat simbol dia. Kita kena ada akhlak, kita kena bijak dari segi ilmu dan kita kena amalkan juga semua benda ni. Dan apabila semua ni lengkap, insya-Allah lah kita boleh tempuh lautan takdir kita. Dan daripada syair ni, dia bukan sahaja puitis tapi dia sangat syarat dengan falsafah kehidupannya. Kiranya kalau lengkap semua tu, kita menjadi manusia dan insan yang berakhlak mulia lah. Ya, betul. Alhamdulillah kalau macam tu. Betul. Jadi dari syair Perahu ni, kalau kita amalkan dan kita bukan sahaja baca, tapi kita hayati, insya-Allah kita boleh jadi seorang insan yang berguna. Subhanallah, begitu besar jasa tokoh Hamzah Fansuri ni kepada dunia Melayu kita. Betul tak? Kita hari ni dah belajar tentang asal-usul, karya-karya, pemikiran tasawufnya dan kesan beliau kepada dunia Melayu. Untuk pendengar yang nak tahu lebih lanjut tentang Hamzah Fansuri, jangan lupa ikuti siri kedua podcast Suara Warisan yang akan mengupas tentang karya-karya tokoh Hamzah Fansuri.
Terima kasih kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini dan terima kasih kepada pendengar setia Suara Podcast Warisan. Assalamualaikum dan bye.